Jadi spori-spori yang kita nak clearkan esok ni, kita dah asingkan. So dah tahu lah mana yang boleh jual, mana yang tak boleh jual. So untuk hari clearance kita esok ni, kita akan start jam 11 pagi. Dekat mana? Dekat Dana Garage Empire. Tapi yang bestnya, bukan setakat sport rim second hand ni saja kita nak clearkan. Banyak lagi barang sebenarnya. Tapi kali ni tayar pun boleh tahan banyak sebenarnya. Banyak lagi daripada kita punya warehouse pun tak sampai lagi ni. Yang lagi bestnya ECU. ECU ni memang banyak stok dekat kita orang. RS V1, YV1, S-Max V1 tak banyak, sikit dia. JSX, Suzuki JSX, Suzuki Rider. Player motor ni memang kau kena grab. Siapa yang nak pakai ECU Twin Boss tapi dengan harga yang marhain, kau boleh datang esok. Ini pun kita nak clearkan juga sebenarnya. Itu antaranya rugi kan, siapa yang tak grab. Memang kita buat setahun sekali. Mungkin ada yang tanya kalau tayar tu dengan yang stok ECU dan lain-lain tu tak boleh pakai ke tak? Itu semua barang baru. Cuma dia stock freeze kita panggil lah kan. Kalau macam tayar tu sebab kes tahun 2024 kebanyakannya. So tahun 2024 boleh pakai macam biasa, tak ada masalah, getah pun cantik lagi. Cuma untuk side bengkel kita orang tahun sisa sikit lah nak jual sebab tahun depan dah 2026. Betul kan? So agak masalah kita nak jual. So kita clearkan semua tahun ni. Semua barang-barang baru. So jumpa esok lah. Jumpa esok hari Selasa jam 11 pagi dekat Dana Garage Empire. Tak ada post-post, tak ada apa semua, tak ada simpan, tak ada booking, tak ada semua. Aku dah cakap memang tak ada. Nak datang memang tak banyak. Macam setiap kali kita buat memang kena serbu. So sampai cepat dia dapat itu je, tak ada booking-booking. So jumpa kita esok.